Lelaki ni diturunkan daripada langit untuk meminta maaf. Wanita keluar daripada perut bumi untuk mendapatkan maaf. Macam tu je. Kita tak salah pun kita kena minta maaf. Macam tu je. Kita ni jatuh pada langit, kerja kita minta maaf. Ini hubungan suami isteri lah. Perempuan ni dia keluar pada perut bumi, kerja dia menerima maaf je. Dia salah ke, dia apa ke dalam hidup ni, saya minta maaf. Tinggal raya je tuan-tuan. Sebab tu saya hari raya ni saya bangga betul. Saya duduk atas kerusi, saya hulur tangan. Betul-betul. Cium tangan betul-betul. Hari raya setahun sekali je dapat. Sebab hari raya kita minta maaf. Kita tak salah pun kita kena minta maaf. Kita kahwin dengan perempuan ni majoriti, dia ada dua je. Satu cepat makan hati, dua degil. Itu je. Haji tukar topik, bini saya datang dah. Tak apa, saya cerita nasihat ni untuk kita, kebaikan untuk dia. Nanti dia pakai ilmu saya bantai kat awak lah. Jadi kita anggaplah macam tu. Sebab kita nak buat silent treatment tak boleh terlalu rapuh. Sekali jadi lagi susah untuk pertumbuhan psikologi dia, pertumbuhan dia sebagai isteri. Dia nak committed sebagai ibu, dia nak committed sebagai orang yang dalam rumah dia jaga macam-macam kan. Jadi kita tak boleh buat silent treatment. Sebab ini adalah pejuang rumah tangga, penjaga rumah tangga. Kita pula nak minta dia fikir sematang kita. Kita ni pencari wang, kita ni ayah lah, menjalan tugas payah kalau kita nak minta. Sebab tak semua cakupan wanita ni, maya wanita ni tak seluas lelaki. Sebab kita ni membesar pun dah bergasak, berkelahi mulut kan. Kawan kita pun kata macam-macam. Kita jantan ni dah ada dah gelaran Non Renjong, Din Benjoy. Handsome sikit bukan dapat gelaran Arab, Mat Jambu, Din Jambu. Kita dah biasa dah dengan benda-benda yang menjadikan kita sedikit lasak. Mak Bewak lagi teruk lah gelaran kalau dapat Mak Bewak tu. Perempuan nama gelaran ada ala siapa dia tu, ala yang muka macam Mariah Carey. Lepas tu bila jumpa kan macam almari. Tapi di kalangan kawan-kawan dia dipanggil macam Mariah Carey. Kawan kita tu kelas kenal tak dia ni nama Doyah je. Doyah macam mana, ala yang macam Irma Fatimah. Kan? Sebab perempuan ni dia biasa dengan begitu rokyah. So saya pun sabar je lah. Dan saya beritahu kata setahun tiap bulan kot saya minta maaf, tiap minggu barangkali. Sebab itu cara yang mengamankan. Dan saya fikir lagi tu wanita mungkin merasa lebih secure dengan mendapat lelaki yang meminta maaf. Saya rasa perempuan lebih secure, dia lebih trust, dia rasa lebih dihargai. Lepas tu masalah tu cepat selesai walaupun salah dia. Tapi sebenarnya kita sedang invest kepercayaan, kita invest rasa hormat, dan kita invest lah. Yang paling penting adalah rasa secure dia lah, bahawa dia telah berkahwin dengan seorang lelaki yang apabila berlaku masalah, lelaki ini menjamin penyelesaian masalah ni tak akan datang daripada dia, daripada kita lah. Berarti wanita ni rasa secure sikit. So saya nasihat macam tu lah dalam perjalanan. Saya dengan isteri saya mempunyai jurang yang agak jauh. Isteri saya ni ada low self esteem. Sebab dia masa dia kahwin dengan saya wartawan biasa, saya naik jadi CEO. Lepas tu dia kena berhenti bank sebab dia nak bela anak kan. Jadi dia kehilangan semua benda-benda yang bersifat sesuatu yang boleh dibanggakan tu, dia hilang. Sebab dia tak boleh berlumba dalam dunia moden di mana wanita berkerjaya. Dia tak boleh show off dia adalah seorang yang berjaya-berjaya. Sebab dia kena berhenti. Sebab kami membangunkan keluarga konservatif di mana isteri ni berhenti. Bila saya dapat kerja Astro, gaji saya dah berganda, saya kata isteri berhentilah, berhenti pada kerja bank sebab kami tak nak ada orang ketiga dalam rumah. Orang gaji, saya tak pernah ada orang gaji sampailah sekarang. Jadi kerana memikirkan pengorbanan tu, dan dia telah pun melalui banyak benda yang saya fikir kata saya tak mungkin boleh sacrifice, saya balas balik dengan sentiasa satu, saya kata tiada harga bagi isteri yang berkorban berhenti kerja nak jadi ibu sepenuh masa. Dan dia jadi ibu sepenuh masa 365 hari setahun. Kita pula, kita tak apalah kata jadi ibu sepenuh masa, dia menjaga keharmonian anak-anak, dia menjaga keharmonian keperluan rumah 365 hari setahun. Maka saya fikir kerana penghormatan tu lah, saya tak ada rasa ralat untuk minta maaf. Dan saya tak simpan silap dia. Dia buat apa silap pun saya tak simpan. Saya berap kata Shannon kan, dibanding dengan silap isteri ni memang kita nampak besar lah, tapi dibanding pengorbanan isteri, jadi biasakan sentiasa ingat pengorbanan isteri. Jadi saya masih ingat lah kata betapa pucat muka isteri saya. Jadi itu bila dia lahirkan Ilham. Ilham adalah anak yang isteri saya lahirkan dalam keadaan paling teruk, sampai cengkung pucat putih, saya jadi takut. Kemudian saya berada waktu isteri saya lahirkan anak pertama, anak kedua. Saya rasa waktu dia meneran bayi keluar tu, saya ada sebelah, dia pegang tangan saya sampai nak pecah tangan dia. Dia tak kuat tapi dia sakit tu. Saya keingat bab-bab tu. Dia bukan tumpah darah, dia mungkin kerana struggle lahirkan Ilham anak ketiga. Sejak tapi saya ingat lah. Jadi semua benda tu akan buat saya rasa nak dibandingkan dengan dia terlupa itu, dia terlupa ni. Adalah benda-benda yang kadang-kadang kita lelaki kita terasa kan. Saya pagi nak dibandingkan dengan semua pengorbanan tu. Lepas tu dulu anak-anak saya pergi sekolah, isteri saya hantar. Dia pergi hantar, dia pergi ambil kan. Saya ni duk fikir balik,
Saya sanggup tidur berlapar daripada pandu kereta pergi restoran. Saya duduk dekat Shah Alam, kenalah mandu sikit nak pergi makan, tak macam sini. Sini turun bawah je makan. Masa saya duduk Shah Alam, 11 tahun kami duduk di sana. Saya sanggup tidur lapar. Tapi isteri saya ni hari-hari pergi hantar, pergi ambil, pergi hantar, pergi ambil, pergi hantar, pergi ambil. Anak saya bersekolah pagi petang. Jadi saya ambil iktibar mengatakan bahawa kita akan ada collateral lah kalau kita letakkan sedikit rasa macam siapa lagi nak bagi perlindungan pada isteri kita kalau bukan kita. Paling mudah itulah, siapa lagi nak bagi perlindungan pada isteri kita bukan kita kalau bukan suami. Sebab isteri saya tak boleh berlindung lah dengan mak mentua, pak mentua saya. Isteri saya bila berkahwin, kita ada satu prinsip, kisah rumah tangga tak dibawa kepada mentua. Tapi mak saya ni memang interfere dalam rumah tangga saya, menyebelahi isteri saya. Sebab mak saya ni dia orang kampung kan. Dia tak boleh buang perangai, nak ambil tahu juga kisah anak-anak. Tapi dia memihak pada bini saya. Cuma dalam hal lain tak ada isu. Jadi saya kata siapa lagi akan melindungi isteri kita kalau bukan kita. Perasaannya, perasaan lagi lah penting. Dia nak pergi mengadu siapa, sebab dia daripada dulu tak terlatih. Ada apa-apa masalah, mak cik kena marah, dia tak boleh. Dia akan diam je lah. Dan saya dah latih jangan mengadu pada kawan-kawan, sebab kawan-kawan ni dia sedap mendengar dan kemudian dia menyampaikan. Dan kawan-kawan akan sentiasa memberi nasihat untuk menjaga hati kita, bukan menjaga kat rumah tangga. Kita pergi minta nasihat kawan, kawan-kawan akan bagi nasihat untuk jaga kita sebab kita kawan dia. Dah kalau rumah tangga rosak, sebab kawan bagi nasihat untuk menjaga kita sebagai kawan dia tak jaga rumah tangga kita. Jadi saya jangan minta nasihat, sebab rumah tangga ni kebanyakan kita minta nasihat pada kawan, nescayalah kawan akan memberi nasihat yang barangkali boleh bertukar menjadi mengasut. Kawan akan beri nasihat mungkin bertukar menjadi melaga-lagakan dan memburukkan keadaan. Jadi kerana dah begitu trendnya. Sebab saya kahwin isteri saya ni umur dia baru nak masuk 20 kan. Dia membesar, maksudnya isteri saya duduk dengan sekolah, duduk dengan mak ayah dia, kahwin, dia membesar selama 31 tahun ni. Sekarang umur dia 51 tahun adalah dengan didikan saya. Saya dah bagi tahu, dia kata dunia ni atmosfera keluarga dibentuk begini. Saya bagi banyaklah protection kepada dia. Tuan-tuan nampak mungkin saya seorang yang straight dengan apa kan. Saya tak. Kalau dengan isteri saya ni, saya orang yang paling bertolak ansur. Cuma saya tak boleh nak paparkan lah. Kalau dengan Selamat tu tuan-tuan nampak dalam live bahawa saya bukanlah ada tingkat marah dan tingkat keras yang teruk. Saya ada tingkat-tingkat yang macam Selamat. Dia nak buat apa, buatlah kat saya. Saya sayang dia sebagai kawan. Nak buat macam mana kan. Kebolehan upayaan dia berfikir begitu. Dia takkan achieve pun benda yang saya nak. Saya lah kena achieve benda yang dia nak, sebab saya boleh turun ke bawah. Konsep dia, akal ni tak boleh daki ke atas. Kalau orang dah tak faham buat macam mana. Dan macam kuih lapis tu, buka selapis, ada lagi selapis, ada lagi selapis. Kita tak boleh paksa, sebab akal ni tak boleh didaki. Tapi tak ada masalah untuk yang orang akal tinggi turun ke bawah. Jadi saya buat proses tu je lah. Nak suruh dia orang faham rumit hidup macam perempuan ni kan. Kita nak cerita abang kerja penat, dia tak reti, dia tak faham benda tu. Yang dia faham dia kerja penat, kita kena faham. Macam tu, faham kan. Kita cerita hari ni, abang kita nak cerita, kita chair meeting lah. Adalah 4 bahlul dalam meeting tu. Dah lah ada 4 bahlul, 4 bengap pula masuk. Datang lagi 4 tolol. Bayangkanlah, 12 beradik duduk dalam tu, 4 bengap, 4 bahlul, 4 tolol duduk dalam meeting kita. Kita dah balik cerita kat bini kita, dia tak dengar, dia tak faham. 4 bahlul ni sangat meletihkan, 4 bengap ni sangat-sangat merumitkan. Datang lagi pula 4 tolol ni sangat-sangat menyusahkan. Dia anggap dalam hidup dia hari tu, kalau dia mop lantai, lepas dia mop lantai dia kena masak, lepas dia mop masak dia kena pergi ambil anak, lepas dia ambil anak pula, anak dia buat perangai pula, tak beritahu petang ni ada sport, kena patah balik, hantar baju baru. Dia cerita itu je. Jadi maksudnya kita dengar itu je lah. Sebab 12 bahlul yang mempunyai intangible kan, maklumat yang tak boleh ditunjuk ni, dia tak faham itu satu bebanan. Sebab tu bermula orang tanya kan banyak budak-budak perempuan bila saya naikkan story kata, saya tak naik kan, tuan-tuan potong video saya yang saya kata kalau saya pergi mana isteri saya tak tahu. Yang tahu saya pergi dan balik. Saya tak boleh kalau husband saya tak pergi mana, saya risau gini. Banyak lah yang masuk melenja-lenja seolah-olah dia isteri tawaduk, mawaddah, sakinah, warahmah. Banyak lah yang masuk tu. Sakinah, mawaddah, warahmah masuk duk komplain kalau lelaki tak bagi tahu gini. Saya malah nak jawab. Saya kata Mek, kata orang Kelantan ni Mek lah. Kalau kata orang Perak Yung, kan, Mek ataupun kata Yung, kau jangan ambil faham benda-benda yang seolah-olah kau reti tentang dunia lelaki ni. Lelaki ni pergi kerja, kalau lelaki kau bawa Simbro, kau jangan tanya tayar Simbro tu pusing macam mana, dia punya tar naik macam mana, wap tar tu naik, lelaki kau kena tutup dengan hidung. Kalau lelaki kau mesti rumput ni, kau selalu tanya
batu pelanting kena kereta orang, dia kena cat, dia nak kena pusing pula adjust, dia nak pergi mesin rumput, hari itulah datang peti ais parking kat situ. Patutlah peti ais backfire ni, orang takut. Jadi tak payah tanya, seolah-olah nak menjadi kau lah isteri terfaham dalam dunia. Kau hidup elok-elok di rumah, suami kau jaga kau tu pun alhamdulillah. Sebab kalau kau mencari suami yang terlampau betul-betul terang, nanti banyak dakyah dia. Jadi banyak dakyah dia. Jadi cerita bab-bab pergi kerja, bab-bab apa tak apa. Sebab takut nanti kau dapat laki pergi dandut, dia duk tahlil kat kau, kata dia pergi tahlil. Kan, kau dapat laki, lepas tu dia pergi berkapuk dengan mana janda ujung kampung, lepas tu kau dah rasa laki kau ceritakan kau jujur dah. Dia pergi repair kereta, lepas tu dia pergi cat masjid, lepas tu malam ni Pak Imam panggil dia sound system tak bagus. Tak payah, saya tahu banyak sangat. Jadi dalam dunia ni adalah kerumitan yang kita tak boleh betul terang dengan isteri kita. Ni bukan kerana kita fikir kata kita tak menghargai dia. Kita menghargai dia dengan jaga dia tak tahu, supaya kehidupan dia yang dah terbeban berat di rumah ni, kehidupan dia segala ni, kita balik dengarlah sekejap, walaupun kita pun tak faham hak ni masalah ke. Dia cerita dia mesin basuh kan, dia mesin rupanya penapis mesin tu tak berfungsi, dia kata. Jadi kain dia banyak keluar apa, bulu-bulu tu. Kita dengarlah, itulah hari ni, itulah masalah terbesar. Di mana dia mesin baju tu, rupanya kan dulu, zaman dulu kan ada satu, saya selalu lah ni pengalaman hidup saya sendirilah, sedih dia. Rupanya yang penapis sabuk tu tak berfungsi. Kita pun dengar dengan penuh sedih. Nak marah penapis sabuk tu, dia pun bukan manusia kan. Kita dengar je, kita pun tak tahu nak membantu macam mana, kita dengar. Berarti ada masalah dalam dunia perempuan. Dia cerita dekat kita pun kita tak ada nak bantu. Dia menjadi annoying kat kita. Tapi kerana perempuan dah biasa bercerita, dia tak tahu. Dia kata apa, kena dengar. Kita dengar, kita latih diri kita. Benda tu annoying. Lepas tu dia cerita pula kan, dia mop lantai tu apa semua. Lepas dia mop, dia kata rupa-rupanya, dia kata yang dia chemical dia pakai tu, rupanya dia baca balik benda tu kena masuk dengan air bersih pula. 2 kali dia kena mop. Kalau dia tahu tak pakai chemical, kita dengarlah, tu masalah terbesar. Biasa kena dengar, tapi dia annoying. Tapi kita kena dengar. Sebab wanita ni dia dilahirkan keluar daripada bumi, mulut dia bercakap. Lepas tu dia harap dalam dunia ni ada 400 telinga free. Perempuan ni dia keluar, kita ni jatuh daripada langit, tak bawa mulut, bawa telinga je. Kenalah dengar. Sebab lelaki adalah makhluk yang jatuh dari langit dengan telinganya. Wanita adalah makhluk yang keluar daripada bumi dengan mulutnya. Jadi kita dengar je lah. Bila kita faham benda tu, kita pun tahu kalau kita ceritalah, kita nak jadi seorang tu lah paling ramah lah cerita masalah kita, kita pun akan buat annoying ke bini kita. Sebab dia punya cerita pun yang kita tak boleh masuk, yang kita tak boleh, jadi besar sangat ke masalah penapis sabuk tu tak fungsi. Bukan you kena tarik je, tukar penapis baru, you basuhlah balik. Tak, hari tu telah berlaku benda yang, sebab mereka diturunkan, mereka dikeluarkan daripada bumi dengan mulut. Kita ni dah lah jatuh pada langit, penat, berhempak pumpang-pumpang ni, timpa pokok, lepas timpa pokok, boom, jatuh atas rumput. Sedar-sedar dia pun keluar pada bumi cantik seperti pari-pari kan. Tu bagi tahu. Kata rumput yang tumbuh kat sini tak subur. Lepas tu pohon-pohon di sini dah lama tak disiram air. Dia tak bayang kita baru jatuh pada lagi ni, kelepek jatuh atas bumi ni, patah riuk, kelopak-kelepung. Dia tetap bangunnya dengan penuh biasa bagi tahu. Jadi kita berdengar. Jadi kita bagi tahu lah. Jadi dalam hidup dia memang macam tu. Jadi ramailah suami ni tak mahu menceritakan banyak masalah kepada wanita kerana dia pun faham masalah tu. Kalau cerita tu jadi annoying. Bukan cerita, bukan annoying macam mana, memang macam tu. Jangan sensitif, jangan koyak. Ini cerita. Wanita ni adalah pari-pari yang termuncul daripada dalam bumi dengan membawa mulutnya. Sebab tu mulut perempuan ni unik. Lelaki adalah apalah sebut, makhluk yang jatuh daripada langit membawa telinganya. Kita dengar. Jadi kalau silent treatment ni, saya mula daripada balik tadi orang tanya silent treatment ni adalah common. Kita tak payah ambil hati. Kalau kita ambil hati, berarti dalam game ni kita yang sensitif, bukan bini kita yang silent treatment tu yang sensitif. Kita yang kena silent treatment tu yang sensitif. Yang koyak tu kita lah. Tak boleh lah jadi suami yang tukang menstabilkan rumah tangga ni, bini merajuk buat silent treatment, diam je lah, kena masak. Itu masak lah sendiri. Kan. Lepas tu kau bagilah dia rasa kan, kau masak kan, masa kau nak pergi basuh pinggang, kelepang-kelepung kan, kau basuh periuk, kelepang-kelepung. Lepas tu masa kau cincang bau, kau bagilah dia rasa pula. Kan. Dia nak merajuk, nak silent treatment kau masak. Lepas tu kau lagi geram kan, kau goreng seekor ikan lah, kau biar hangit, bau hangit naik macam dapur nak terbakar tu. Kau bubuh minyak sikit ikan lah, yang kau nak makan kau dah masak lah. Ada kepala ikan satu tu kau goreng sampai hangit tu, kau buat macam terlupa, biar dia lari keluar. Apa berlaku kat dapur ni, dapur dah berasap.
Itu dah cara dia. Alamak, nak beritahu lah, minta maaf lah, I tak biasa di dapur. Dia nak silent treatment sangat. Okey. Tapi sefaham saya lah, silent treatment ni adalah ruang. Tak guna kita masuk waktu mereka memberikan layanan dingin, kerana mereka memerlukan ruang. Dia duduk sendirilah, me time dia nanti ubat luka dia. Kita pun jangan kacau. Kalau pergi time tu nak minta maaf pun tak relevan. Kita kahwin dengan perempuan ni majoriti dia ada dua je. Satu cepat makan hati, dua degil. Itu je. Di balik lembut Allah jadikan perempuan ni ada dua benda je. MZen kata kapla dalam ada batu. Ya, kapla dalam ada batu. Itu filem lama Piramli tu kan, MZen kan gaduh Piramli bagi dia punya kapla dalam ada batu. Itu memang betul. Saya ingat sampai sekarang, kapla dalam ada batu. Badan memang lembut tapi kapla dalam ada batu. Jadi wanita ni memang susahnya adalah kerana dalam lembut dia degil. Kita nak adjust macam udi tepung kan. Pegang lembut tau. Pegang lembut. Tapi dia lihat. Dia lihat. Nak tarik jadi susah. Maka saya kata pada tuan-tuan, dalam rumah tangga ni, kalau isteri bersabar tu saya macam tak percaya. Sebab mereka telah memanipulasi kesabaran mereka yang sedikit tu. Biasanya lelaki lah yang bersabar. Ni bukan saya ukur pada saya, kawan-kawan lah. Tapi oleh kerana dalam dunia ni, trend penulisan dan trend gambaran dan trend segmentation telah menyebut makhluk yang sabar ni wanita. Kredit lah untuk mereka. Mereka pakai lah advantage tu. Lelaki ni digambarkan panah barang. Kita je yang tahu marah. Dia ada gambar, kalau buat drama kan, lelaki mesti panah barang, balik rumah mabuk, pukul-pukul bini. Itu je cerita daripada dulu, stereotype tu. Betul? Stereotype tu. Kerana stereotype tu, kalau orang menganggap bahawa asal ditindas di rumah tangga je mesti perempuan. Sebab stereotype. Lepas tu asal berlaku je satu benda dalam rumah tangga yang bersifat kekerasan ni lelaki. Dia tak tahu keras degil ni macam mana. Kita kata jangan, dia nak buat juga. Kita kata jangan, dia nak buat juga. Dia tak tahu itu lagi teruk berapa kali makan penampar tu. Kita punya, kalau kita jentik telinga dia merah. Tapi bila dia buat lembut tapi tak dengar cakap, dia tak tahu hati kita bengkak banyak mana. Tapi kerana stereotype tu kita kena terima lah. Kita terima lah bahawa wanita ni dilahirkan ada dua benda je yang sangat rumit untuk kita uruskan. Paling-paling sukar untuk kita rumah adalah degil dia lah. Sebab mereka kelihatan seperti mendengar tapi tak dengar. Mereka kelihatan seperti menerima nasihat tapi tak mengamalkannya. Jadi tiap-tiap bulan kita duk bagi silibus yang sama, you kan. Jadi yang tak elok semua nampak kat kita lah. Pasal lelaki ni digambarkan sebagai kepala keluarga kan. Kerana sesuatu berlaku kat keluarga, leader lah yang disalahkan. Ya, saya tak marah kalau perempuan ada macam ni pun. Ada perempuan dalam ni, perempuan pun dengar lah. Kalau perempuan tak setuju, tak apa. Tak semua sama. Ini mungkin benda yang saya lihat daripada perspektif saya. Jangan gaduh. Sebab ni kita bukan berkeluar fatwa. Kita sharing je. Tuan-tuan janganlah merajuk pula. Kata saya sedang mengeluarkan fatwa. Tak ada fatwa. Ini adalah perkongsian je. Kan ini perkongsian je. Jadi saya tu minta maaf je lah. Sampai sekarang saya anggap tak ada isu. Dan bukan saya minta maaf pura-pura. Kalau dalam berlaku kes pun, saya memang telah menanamkan dalam diri saya, dalam kes ni saya salah. Maksudnya belum bicara lagi dah mengaku salah dah. Waran belum tangkap pun, waran tangkap belum keluar, trafik belum tulis saman, kita dah cakap salah. Atas apa kita mengaku lampu stop pun kita langgar, padahal tak ada lampu stop kat situ. Kita bagi tahu kata garis kuning pun kita parking. Tadi speed trap pun saya langgar. Sampai macam tu lah kita kena mengaku, supaya memudahkan kerja polis ni sampai dia tak jadi tulis saman. Jadi kita dengan bini kita macam tu lah, supaya sampai dia tak jadi nak berkeluar surat saman tu. Sebab kita dah mengaku salah. Polis ni kan kalau dia tahan kita, apa ni, dia tahan kita dekat simpang U-turn je, semua kita mengaku. Lama-lama polis tu rasa macam baik pula budak ni. Setahu aku tak dapat dia langgar lampu stop, aku tak nampak dia overtake, aku tak nampak dia motong di garis kuning. Dia pun tak jadilah saman. Saya fikir macam tu lah. Saya hidup beralah sebagai suami ni adalah rahsia kebahagiaan rumah tangga. Dengan hidup banyak makan hati dan kemudiannya menganggap inilah tujuan kita dihantar menjadi suami, saya rasa lebih berlapang dada. Inilah tujuan kita dihantar jadi suami. So saya tak berharap expectation orang berkorban. Sebab dalam hidup ni kalau semua orang duk harap orang berkorban kan, habis siapa yang berkorban? Dia susah lah. Betul tak ada. Isteri saya jarang tengok live saya. Dia pun tak suka tengok live saya. Dia tak pernah peduli pun saya sebagai, sebab macam ni lah, dia nak tengok apa-apa. Pasal saya di bawah kawalan dia, tak guna dia tengok. Dia nak tengok apa-apa. Saya jalan pun dia tahu dah salah apa saya buat. Sejak lagi saya tidur,
Tengok air muka saya dalam tidur, dia dah tahu dah hari ni apa salah ke. Sebab wanita ni dia boleh menghidu kesalahan lelaki. Dia boleh bercakap, dia orang punya terror ni. Kita ni kena pergi menyiasat kesalahan mereka. Mereka dah bawa dah. Awak dah beli baju kan, tak beritahu saya. Ataupun dia tanya, hari ni baju apa awak beli? Dia boleh bawa tag baju, nanti saya buang baju ni ganti pakai baju lain kan. Boleh, dia boleh tahu bau kedai tu. Jadi kita iakanlah. Iakanlah, sebab satu kemahiran wanita ni, dia boleh tahu muka kesalahan lelaki dia. Pattern muka lelaki ni kau design macam mana pun, kau takkan boleh bohong bini kau. Ataupun kalau dia iakan pun, ia kerana dia tahu kau berbohong. Malaslah dia nak jadi benda ni panjang cerita. Iyalah, kau bohong dia. Lepas tu bini kita pun ada buat pura-pura percaya. Sebab malas, takut laki dia berdosa. Sebab kalau dia kata tak percaya, lagi tinggi bohong kita tu, dia takut laki dia besok masuk neraka jahanam sebab banyak bohong pada dia. Jadi dia pun yelah bang, dan hati dia tak percaya. Sebab dia boleh bau. Kau tak jawab, kau tak cerita. Lagi pula kita excited cerita, tadi pergi ni si Rahman tu susah, pergi tengok rumah dia, pergi pula Allah taklah, kita pun cerita macam anakku Sazali lah. Ayah tahu lah, kita pun pandai, dia pun tengok ya. Lain pada cover line ni, kalau ayat ni too beautiful to believe, cerita ni terlampau sempurna untuk dijadikan cerita kehidupan harian. Bini kita pun dah tahu kita bohong. Masalahnya orang yang berbohong ni dia menyempurnakan cerita. Nak buat macam mana? Takkan ada benda pembohongan kalau tidak menyempurnakan cerita. Jadi bini kita tahu lah, walaupun sebenarnya dia tak tahu kita sedang berbohong, tapi kita yang bagi dia tahu yang kita berbohong apabila kita cuba menyempurnakan cerita. Sebab kan orang berbohong ni dia kalut lebih. Jadi saya beritahu pada tuan-tuan, saya tak tahulah, kita rasa kita sabar kan. Bini kita pun saya rasa, saya tak tahulah, di akhirat besok Allah tunjukkanlah siapa yang lebih sabar. Tapi harap kedua-duanya sabar. Kan, sebab bini kita pun mungkin bersabar banyak makan hati dengan kita. Dia tak cerita kan. Tak tahu, cuma kita harap kedua-dua ni Allah redha, besok di syurga Allah tunjukkan siapakah di antara kita yang lebih sabar. Sebab perempuan pun rasa dia sabar je, makan hati banyak. Lelaki pun kata dia sabar, makan hati banyak. Tapi kita pun tak tahu, sebab timbang sabar, timbang tara ni hanya Allah yang nampak. Pengorbanan kita sebagai suami dan pengorbanan dia sebagai isteri, hanya Allah yang nampak. Tapi kita share je lah, dengan mengambil kira bahawa kalau kena silent treatment ni untuk saya perkara biasa lah. Saya fikir kata frame yang dia tak boleh terima lagi dah. Sampai satu level ni dia dah tak boleh terima. Dia tak boleh terima dah benda tu, dia akan buat silent treatment. Jadi mistake ada dekat kita. Sebab takkanlah saja orang nak buat silent treatment, mestilah berlaku satu mistake yang besar. Sebab silent treatment ni dia organik, dia berlaku dalam keadaan wanita itu wanita itu tiba-tiba menjadi silent treatment, atau suami itu jadi silent treatment. Mestilah takkan si prinsip. Mana ada orang berlakon silent treatment? Kalau berlakon 2 jam lepas tu ya buat air, ataupun dia berlakon pula abang keluar pergi mall, mana boleh. Silent treatment ni dia memang kondusif dan dia memang organik. Jadi kita faham lah kita salah. Jadi bagilah space kejap. Yang saya kata tadi, Datuk Sazali ajar saya kan, setiap orang bila sampai satu level, dia tak harap kita minta maaf, dia tak harap kita explain pun. Dia harap benda tu lupakan untuk sementara waktu, until we find the right time to tune it back. Hinggalah datang satu masa untuk kita tune benda tu balik. Itu je lah saya beritahu kata silent treatment ni. Jangan sampai dia angkat bank. Kalau angkat bank tu bukan silent treatment dah. Itu dah masuk kes lain dah. Itu dah reformasi. Dan ni kau kata tak apa, Abang Zainal kata silent treatment, bini kau pun dah buku beg dah, dia bubuh baju dalam beg. Kau kata tak apa, Abang Zainal kata ni silent treatment. Lepas tu bini kau dah buka langsir semua dah. Tak apa ni Abang Zainal kata silent treatment, langsir pun dia buka silent treatment lagi. Aku kata tak apa, dengan beg, dengan langsir. Lepas tu tengok-tengok bini kau switch peti air pun dia cabut, dia dah tolak dah peti air pergi depan pintu. Tak apa, ini hujan besar, silent treatment. Dia punggah katil pun, lepas tu datang lori. Itu naya. Kau duduk silent treatment, tak silent treatment. Itu bukan. Ataupun baju kau dia bungkus dalam beg. Dia bungkus-bungkus baju kau dengan beg. Kau heran baju kau semua ni letak dalam beg elok, dia masuk sebiji, letak belakang bonet kereta kan. Lepas tu IC kau, pasport kau, dokumen kau, CJ SPM kau semua dia ambil, CJ universiti kau semua dia ambil, dia letak belakang kereta. Last sekali dia kata dah ikut, saya nak hantar rumah mak ayah awak. Jadi bahaya tu. Ni nak hantar bini, nak hantar kita balik rumah mak ayah tu, sebab mak ayah kita dulu pesan, kalau lah si Leman ni buat panggil tak elok, mak hantarlah dia balik rumah ayah, hantarlah dia balik rumah mak. Jadi tiba kau sedar-sedar, dia hantar balik rumah mak ni. Mak, dia kata ayah, cik tak boleh jagalah Hasan ni, sakit kepala. Dengan hari ni, dengan penuh rendah diri, cik serahkan balik lah Hasan ni dekat mak dengan abah, suruh jaga.
Sebab waktu mak jaga dia masa kecil tak boleh pakai, hantar main kat cik dia perangai tak senonoh lah, saya bagi mak restructure balik lah Hasan ni sebagai budak baru, didik lah dia bagi lagi jadi jantan yang sempurna, lelaki yang sempurna. Maksudnya mak didik dia dulu tak betul, kalau dia hantar macam tu jadi ngeri lah tuan-tuan. Jadi ngeri lah, hati-hati juga. Jadi tahu-tahu dia bagi kau pil tidur kan, kau pun minum kopi dia, Lena sedar-sedar dah di rumah mak lah. Kau pun tanya dengan mak kau, apa berlaku mak? Cik tadi di rumah, siapa cik duduk rumah mak? Mak pun tunjuklah beg kau, sijil kau semua lah. Dia kata mak hantar balik dah Hasan ni. Mak kata dia tak mau lah kahang, perangai tak elok, dia suruh mak jaga balik, suruh mak didik semula. Hasan ni dengan rambut putih berubah macam saya dah ni tuan-tuan, maghrib tidur kena ubat tidur, bini bagi, lepas tu hantar balik rumah mak mentua. Jenuh Hasan ni, mak pun dah tua, Pok pun tak dengar lah masa bini duduk mengacum lah. Pok mentua pun duduk anggur, dia tak boleh dengar 70 lebih lah, duduk anggur. Ya. Jadi mah ni ingat benda ni betul ya, pok mentua tu sanggup tak? Dia sanggup. Hantar balik refund. Refund. Silent treatment. Kena restructure balik. So kalau yang biasa-biasa ni saya komen lah. Saya fikir kata wanita mungkin banyak sahabat dalam bentuk yang lain, tapi lelaki adalah kena banyak sahabat dalam bentuk yang ni lah. Sebab kadang-kadang cerdik wanita ni suka diramal. Nak kata bodoh dia pun marah lagi. Kita sebutlah cerdik wanita yang suka diramal. Apa faham lah cerdik quote unquote kan. Kadang-kadang cerdik wanita ni suka diramal, jadi kita support je lah. Dengan mengambil langkah kita memahami, kita mengiktiraf kecerdikan yang suka diramal tu. Kita ikut je lah sebagai suami. Kadang-kadang kita bukanlah macam ni kita makan kan hari-hari, kadang-kadang dia masak masin kita makan juga. Ada benda kita kena telan cerdik dia tu. Telan je lah cerdik dia tu. Walaupun lekat dekat hukum kena tunda dengan air, orang Kedah kata mengkelan. Telan je lah buat macam mana bini kita penat dia jaga anak-anak, penat dia rumah tangga, tiba-tiba hari tu dia telah melancarkan satu tindakan cerdik. Selepas dia keletihan, dia penat dan dia berjuang harian. Telan je lah kecerdikan tu buat macam mana, tanda menghargai. Buat duduk. Kami unik Haji. Okey lah, unik lah. Kalau boleh telan klorok ni tak mati. Pensan 2 hari, saya rasa kami minum klorok. Kami beli klorok standby dalam peti air lah. Agak-agak tak boleh tahan dengan apa punya unit tu, kami telan klorok. Lepas tu klorok ni pensan 2 hari. Lepas tu bangkit bersih hati kan. Klorok boleh membersih hati, segala perut hijau, perut kasat ni, klorok boleh bersih kan. Kami minum, tapi klorok ni minum mati. Kalau kata unik demikian rupa, tiadalah hodoh apa ni babi di hutan. Kalau itulah unik, dikatakan benda tu unik, tak salah sebut uduh pada babi di hutan. Katalah babi pun unik juga lah. Unik babi ni. Kadang-kadang tak masuk di akal tu. Tapi saya fikir sabar lah. Saya fikir kata asas dia adalah kematangan lelaki bukanlah semua tentang bila kita betul. Kan, kematangan kita diuji adalah bila wanita salah dan dia mengaku dia betul. Okey, ada keunikan wanita adalah apabila dia salah tapi dia mengaku dia betul. Tapi apa nak buat lah? Tak adalah, isteri saya tak pernah tengok saya punya live. Dia pun faham saya live ni adalah berbincang dengan tuan-tuan je. Dia rumah ni saya di bawah kawalan dia. Saya ada remote je, tinggal lagi dia tak pernah ganggu kerja je. Lain pada tu saya under remote control, aku depan kau orang je nampak macam-macam lah, macam seorang lelaki terpaling. Sagi habis live, tutup live ni, aku pergi, ada remote je. Up, down, tilt, corner kanan, corner kiri. Tak ada apa. Dan tak menjadi terseksa pun. Menjadi suami yang sabar, mengalah dalam banyak keadaan, hanya tegas dalam hal yang perlu. Sebab ketegasan ni, kalau kita tegas dalam semua benda, bini kita dah tak tahu dah kita ni apa. Dia kata laki-laki kalau semua benda kau tegas, selipar pun kau nak tegas, pasal apa ni, air ni apa, kopi ni panas dia cukup ke tidak pun kau nak tegas. Lepas tu ikan ni goreng kenapa sebelah garing sebelah tak garing pun kau nak tegas. Hilanglah nilai tegas tu. Jadi kita pegang tegas ni kepada pokok perkara pokok ya, syar'i je. Kita lelaki ni kita pegang tegas kepada perkara pokok syar'i je, yang berkaitan dengan akidah je. Kita kepala dalam keluarga, kita pegang dalam part tu. Part-part lain kita bagi je lah. Kita pegang tegas kita ni pada yang bersangkut dengan makasih, dengan syar'i je, kita ketua. Jadi tak boleh.
Ini tak boleh. Tu cukup lah. Jadi tak payahlah kau ambil campur sampai gula nak letak dekat mana, garam nak letak dekat mana, peti ais patut tepi ni. Saya hal-hal dalam tu saya serah lah. Bab-bab apa ni, bab-bab macam tu dia orang ambil lah. Jadi kita jaga ketua keluarga ni, kita jaga bab-bab syar'i je. Ambil penting je untuk kita tegas. Kalau semua benda kau tegas, dah jadi macam kau ni garang biol lah pula. Kalau semua benda kau nak tegas kan. Bini pun macam tu je. Sampai bab stokin laki kau pun kau nak tegas. Pasal tuala tak lipat pun nak jadi isu sampai kau bagi silent treatment. Pasal Colgate lupa tutup pun kau ulang 40 kali sehari. Lama-lama kita pun jadi macam, ini teguran ke kawalan? Ini peringatan ke pembodohan? Ada benda lah, kau tutup je lah ubat gigi tu. Kalau aku tak tutup kan, aku masuk mangkuk tandas berak, lepas tu aku lupa tutup mangkuk tandas. Takkanlah benda tu nak dikeluarkan hadis. Kalau hari-hari dah banyak hadis, laki-laki kau tak dapat nak amal hadis tu, dah jadi berapa ribu hadis lah dalam rumah tangga. Tutup aja lah. Jadi hal penting. Stokin tak masuk dalam kasut pun jadi isu. Sidai baju sebab tak tarik buka pun jadi isu. Jenuh. Lama-lama kita diletihkan oleh karena. Satu yang saya fikir kata banyak orang ada rumah tangga yang cool adalah both side acceptable lah. Kata benda ni tak perlu jadi karena lah. Kedua-dua pihak ni acceptable. Bos ni tak jadi karena. Pasal kisah stokin tak masuk dalam kasut ni tak menjejaskan apa-apa pun tentang penilaian orang tentang rumah tangga, keberkatan rumah tangga. Kalau bini malas, besok stokin tu je lelaki tu pakai. Dia kutip kat juga, dia lempar bawah almari, esok bagi dia pakai, dia ambil je bawah almari. Okey? Saya ucapkan ribuan terima kasih. Apa yang saya share, saya minta maaf lah ibu-ibu dalam ni kan, yang mana jiwa sensitif yang turun, yang dikeluarkan daripada bumi dengan tujuan untuk bercakap. Saya minta maaf lah, kami ni lelaki daripada langit yang jatuh untuk mendengar, tapi hari ni saya bercakap pula, anggaplah kebetulan. Wahai wanita daripada bumi, pari-pari yang lahir daripada, yang terbit daripada bumi di atas rumput yang hijau di celah-celah taman bunga yang indah, yang sentiasa benar. Hari ni tiba-tiba yang terjatuh daripada langit lah bercakap. Okey, sepatutnya kami di dunia ni tugas mendengar je. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.